pasti dapat. Hari ni kita nak ke rumah Joy dulu. Sekarang saya pergi Majalan. Kita pergi ke rumah Joy dulu. Tengok rumah Joy cantik. Dia punya backgroundnya tengoklah, ada gunung batu kapur tu. Rumahnya area kawasan stesen kereta api Gua Musang. Ni. Ni lemaknya tengok macam tu Langit birunya cantik sebab ada yang komen langit biru cantik lah cikgu. Memang dia suka langit biru. Sekejap lagi kita singgah rumahnya, tapi tak boleh lah masuk dalam kameranya. Kita main kat luar-luar je. Ni rumah John ni untung juga ni. Rumah pun dekat dengan masjid. Masjid Cindai ni hang. Kita dah sampai rumah Joy. Joy pun sebenarnya suka bercucuk tanam. Depan rumahnya dia banyak tanam pokok apa dah ni orang panggil ni? Depan rumahnya dia banyak tanam pokok. Pokok apa boleh? Pokok tin. Pokok tin. Ni. Depan rumahnya dia banyak tanam pokok tin Dia suka bercucuk tanam. Pokok tin. Ni ada dah masak ni. Ni. Dalam rumah tak boleh tengok rumah backgroundnya. Langit biru. Lepas tu ada masjid Cindai. Ni. Tengok cantik ni kawasan rumahnya. Rumah dia pun baru duduk sebenarnya rumah ni. Lebih kurang dalam 2 tahun macam tu lah dia baru duduk Memang cantik lah. Hari Sabtu macam biasalah kita akan gerak masuk ke Pus Balau. Cuma kali ni kita start daripada rumah Nika Joy Nika Joy di kawasan rumahnya. Lalunya memang aku kalau datang Gua Musang, ini kira macam tempat pertama yang aku akan singgah. Sebab ambil dia lah. Dia tak boleh asyik-asyik. Dia tak boleh macam anak nak kena ikut je orang tua. Jom. Cili pun dia tanam. Ni motor kambingnya. Dulu dia nak motor kambing, lepas aku beli motor kambing, dia pun beli motor kambing. Tapi motor kambingnya ada kat rumah. Lepas dia dapat motor Avita, dia pun tinggal macam aku jugalah. Ni dia kata ni pokok avocado. Dia tu kata kat dia kau ni Joy, kau kena cari rumah, kawasan rumah yang ada tanah. Sebab kau minat bercucuk tanam. Kau tak boleh cari rumah macam ni. Rumah ni buat homestay ada. Cari tempat yang cucuk tanam, senang nak cucuk tanam Tapi semua berbuah lah, buah pokok tin ni. Ada peminat pokok tin tak? Ni. Pokok tin ni. Nanti kita jumpa lagi lepas ni Aku nak masuk dalam rumahnya sekejap. Nak solat-solat dulu, nak makan dulu. Nak makan. Joy dia buat makan ke hari ni? Biasa dia buat kambing. Hari ni tak tahu ada kambing ke tak. Ketak ni kena kahwin ni. Paling herak pun ni. Kan dia macam terapak masuk dalam kau kan. Ni. Lepas kahwin lerak hari tu jadi ketak. Ni tengok you picture sini motor dari store. Aku cuma 3 je. Kalau dia orang ni dah tolak pagi tadi ke. Senyap je dalam grup. Isi minyak motor dulu, tengok-tengok dulu, check dulu enjin, tayar, bearing. Itu rutin biasalah setiap minggu Aku rasa aku tertinggal tripod ni. Baru cadang buat video. Okeylah, sekejap lagi kita sambung. Hujan hujan. Tu kata dalam hutan ni perjalanan kita ni kita tak nentu Kalau dia kata nak hujan, hujan.
Oh, hujan. Makin lebat. Yang ni minyak spare 4 liter, tak bawa banyak pun. 4 liter cukup dah. Dalam ni ada tiup motor. Dalam ni ada spana, ada semua macam-macam lah Kain pun bawa buat lapik. Mountain dah. Joy seorang kok sana ke? Kena lalu warning. Kena ban. Oh, tiba-tiba kena sen. Dulu nasi ni boleh. Sang saka biru ni, ini kita punya talent kita sekarang, sang saka biru ni. Tapi betul lah, dulu masa aku naik dulu dengan motor kambing, dia dengan orang kata tagline dia sang saka biru. Memang kena baju biru, motor biru. Ngam. Hari ni kita tengok dia duduk belakang aku, sebenarnya aku duduk belakang aku. Nak pergi tinggal kedai kejap. Aku punya penutup muka entah mana tertinggal. Kami 4 orang hari ni. Aku, Cikgu Rohas, Cikgu Mazlan, Cikgu Joy. Hari ni nampak macam cuaca baik, alhamdulillah. Dah gerak dulu. Tinggal kedai pula. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Higo Offroad. Bertemu lagi kita dalam episod yang seterusnya, tanpa jemu. Terima kasih yang selalu nonton. Terima kasih yang selalu menunggu. Kerana korang semua adalah yang benar-benarnya yang terlalu support untuk aku berkongsi cerita di sini. Selagi mana mampu berada di sini, insyaAllah lah kita akan kongsi lah. Okey gang. Okey gang, kita teruskan perjalanan kita hari ni. Lancar dulu Biar je. Terima dia kita nak boleh. Ada mana? Ada. Hai. Inilah roti canai, kedai roti canai yang dalam konten aku sebelum ni. Dia dah buka ni. Kita nak
Nasi nak mu. handset. Kenapa baru? Tapi handset dia handset dia getah mana? Getah. Stabilize dia okey. Getah. Okey stabilization dia. Kalau budak ada aja lebu. Ada kata budak ada. Cak air dia apa? Betul kena bawa air dah ke? Air tu dia Dia kali air dia dia ke? Cak air ya. Telefon dia apa tu? iPhone. 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 Jom. Oh, siap dah. Jom gerak depan aku Cikgu Rohas. Aku minta tolong korang tolong support channel Cikgu Offroad. No, bukan. Aku minta tolong korang tolong support channel Cikgu Rohas dengan namanya, di channelnya namanya Sir Rohas Sir Rohas. Korang tolong support. Dia pun tengah buat video juga. Mungkin cara videonya dia dengan caranya, dan korang boleh nampak lah ada macam ada kelainan sedikit kan. Tak rugi pun kalau korang support. Okey. Lagipun dia baru nak pergi nak Cina kan, korang support lah kan. Sebenarnya dah banyak kali aku cakap dengan dia, Rom, buatlah video kan. Mana tahu kalau aku dah pindah nanti korang ada lah orang kata yang menyambung, ataupun kalau kita video pindah nanti itu lain cerita lah kan. Buatlah video kan, kongsilah kan. Sebab Mu kata, Mu pun pandai bercakap, naik motor pun kat prof ni kata senang buat video. Sebab orang lain pun ada kat prof juga, tapi dia orang nak buat video, dia orang kena ikut macam ada satu pergi punya apa, kena ada buat event lah kan. Kena buat event lah, tapi bukannya selalu sekali sekala jadi video pun sekali-sekala lah. Macam kau ni kata kat cross kau ni setiap minggu lencan, buatlah pasal motor kat cross kan. Sudut pandangan kau, cerita lah apa-apa kan. Wah, kita punya cakap tu kan macam kita tidak perlu sangat, tapi itulah salah satu rangsangan kita kata nak bagi dia lebih seronok lah kan. Ada sesuatu. Lepas tu dia pun buat tengok alhamdulillah dia punya subscriber pun dah 1,000 lebih. Dia punya view boleh tahan ni. Aku tengok sampai 9,000, 10,000 dengan subscribernya. Dia buat dalam 1,000 lebih orang tu. Dia tinggi lah tu. Lepas tu tak juga dia mengaku. Dia mengaku balik kepala juga. Bawa apa? Ni bawa minyak ni, belakang ni bawa minyak. Orang juga. Kami gerak lewat pukul 5 lebih kurang dalam pukul 5 petang kami gerak ni. Hari Sabtu macam biasalah Inilah. Okey, jom kita sambung lepas ni lagi. Perut Cikgu Sir Rohas pijak biawak. Tak ada laki, kau tak laki. Udah kamu. Angkat tangan dia orang lah. Dia orang tahu dah semua cikgu Belakang aku Rohas, tadi dia pijak biawak. Hari ni GBK tidak ada, mungkin perjalanan kita mungkin akan lagi laju berbanding biasa dengan ada pancing, dengan ada pecah bearing lah. Joy kat depan macam biasalah, Joy ni selalu lead. Tak ada dia hujung ekor
Duduk kat belakang aku. Yang bunyi motornya, ni yang bunyi enjin motornya. Dia dah tengok belakang aku, cucuk aku dia. Motornya laju weh. Yelah. Gerahlah cucuk kau di belakang. Nemu cucuk kau eh. Cucuk tengok motor ni. Jom dulu. Jom dulu dia. Jom dulu. Alah dia. Yang jauh sikit lalu di kawasan ladang kelapa sawit lalu di ladang kayu getah, pokok getah dan juga ladang pokok kertas kan.
Saya takut motornya mati di tengah sungai. Sebab katanya coil plugnya apa, kepala plugnya tak apa nak cantik sangat. Tak apalah, ikut je lah. Aku rasa macam laju gila ni bawa. Laju lah dia orang ni. Si Rohas pula dia cucuk-cucuk kat belakang. Brake tu fungsi dengan cantik, tapi brake depan tak berapa nak makan. Dia punya pump aku rasa dah rosak, kena tukar baru. Bulan ni agak keras jugalah maintenance motor. Tukar tayar ada biji. Lepas tu bearing berapa kali pecah dah. Tiup motor. Lepas ni nak beli pump. Lepas ni nak beli pump apa, pump brake. Tapi tak apalah sekali-sekala Jambatan biru. Cik. Jalan ni wow, adventure kan. Wow, dah tree. Oh, ada gon ni. Oh, kau tengah apa kan ni? Gila bahaya. Oh. Bahaya. Kau nampak? Ngoyak ni mo ni. Kalau dia berapa? Dak. Kalau boleh. Oh, tu pun boleh. Dia terpodok lah saninya. Apa lembek motor ni?